Hai korang, dah tahu nak masak apa hari ni? Jom kita buat masak lemak daging salai. Tak ada daging salai, kita bakar je sendiri. 500 gram daging, letakkan sedikit garam dan juga serbuk kunyit pada kedua-dua belah bahagian. Kemudian sapu rata. Ambil pemanggang, letakkan daging. Malas nak nyalakan arang, kita bakar guna dapur gas je. Masa membakar, daging kita kena alih-alihkan. Barulah semua bahagian dapat kita bakar. Bila semua bahagian sudah kita bakar, kita akan balikkan dan bakar lagi sebelah. Aroma smoky itu yang akan buatkan gulai kita lebih sedap. Daging yang telah siap kita bakar, sudah kita sejukkan, kemudian kita potong. Daging kita potong nipis-nipis. Boleh potong ikut cita rasa masing-masing. Saya gunakan 2 biji kentang, kita potong dadu. Dah potong, kita ketepikan dahulu. Kita sediakan bahan kisar. Masukkan 4 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, cili padi. Jika suka pedas, boleh lebihkan cili. Masukkan sedikit air, kemudian kisar. Dalam kuali ataupun periuk, masukkan sedikit minyak. Tumis 2 batang serai. Tumis sehingga serai keluarkan bau. Bila dah naik bau, masukkan bahan kisar. Tumis sekejap. Masukkan 1 sudu serbuk kunyit. Jika nak gunakan kunyit hidup, boleh kisar bersama bawang dan cili tadi. Kita tumis sehingga kering dan naik minyak. Dah naik minyak, kita masukkan daging. Masukkan air secukupnya. Kacau rata. Tutup kuali supaya daging kita cepat lembut. Buka penutup. Kita tengok sama ada daging kita sudah pelembut. Daging sudah pun hampir lembut. Masukkan 1 kotak kecil santan. Tambahkan sedikit air. Masukkan 3 keping asam. Jika asam keping besar, gunakan 2 keping saja. Kacau sebati. Saya tambah sedikit air. Masukkan bahan perasa, 1 sudu kecil garam dan sedikit serbuk cukup rasa. Masukkan ubi kentang. Masak sehingga ubi lembut. Kemudian boleh matikan api. Sudah siap untuk kita hidangkan. Selamat mencuba, semoga bermanfaat.